Ini semua bukti yang kau perlukan. Dalam ni ada nama, tarikh dan transaksi. Semuanya ada dalam ni. Dan inilah kopi terakhir yang aku dapat selamatkan untuk membuktikan bahawa Datuk tu bersalah. Tapi kenapa? Bukankah engkau orang-orang Datuk Amirul? Aku dah muak dengan semua kerja Datuk tu. Aku inginkan keadilan. Tahu tak? Inilah salah satunya bukti. Kalau benda ni bocor, bukan aku je mati, sekali dengan kau akan mati. Jadi aku nak kau simpannya elok-elok. Kau dapat siapa? Dia Anis. Uish, kau betul. Ni jalan kau pilih ni kan? Kau, tak apa, kau jangan takut, insyaAllah kebenaran yang melindungi. Tapi aku takut dah Syirah. Kalau lah aku buka mulut kan, andai kalau kita tangkap, aku, kau, Anis semua kena bunuh. Tapi, kalau kita diam, diorang makin berkuasa. Sampai bila kau nak tengok negara kita penuh dengan orang-orang seorang? Ingat Aikal, masa depan semua orang terletak dekat tangan kau. Puan Rina, saya perlukan pertolongan. Bukti rasuah ada daripada saya. Nyawa saya dalam bahaya. Saya nak pastikan awak faham risiko yang awak ambil lepas awak bagi bukti ni pada saya. Risiko dia sangat tinggi. Benda ni memang bukti dia sangat kukuh, tapi kalau awak silap langkah, dia boleh jadi bumerang dan kita semua akan habis. Siapa yang beri tak penting. Yang penting sekarang kita dah ada cukup bukti untuk tangkap mereka. Kita perlukan saksi utama. Saya akan pastikan semua bukti ini disusun rapi dan semua fakta disokong dengan dokumen. Jadi, saya akan pastikan setiap langkah yang kita ambil ni juga tidak terlepas dari perlindungan undang-undang. Saya sanggup. Saya tak nak hidup dalam ketakutan lagi. Negara mesti tahu siapa mereka. Kami dari unit khas siap sedia untuk memberi seluruh perlindungan untuk menjaga keselamatan awak, Aikal. Kita akan mulakan semuanya dari awal. Ikut prosedur dan saya akan filekan permohonan perlindungan saksi esok pagi. Baik, terima kasih semua untuk semua kerjasama pada hari ini. Tangkap dia hidup! Baik! Jangan kasih dia terlepas! Polis! Jangan bergerak! Maaf tuan, terlepas seorang suspek tuan. Saya rasa dia adalah ketua kepada pembunuh yang lain tuan. Mereka takkan berhenti selagi kau hidup. Kami tak samanya berjaga kau. Kau kena jaga-jaga. Bahaya budak tu. Kalau dia buka mulut, rosak apa yang kita usahakan selama ini. Tenang, tenang. Biar Yusri yang selesaikan semuanya nanti. Kita tak perlu kotorkan tangan kita. Sekarang ni yang penting, kau kena settlekan pembantukan yang belok tu. Hello. Aku nak kau habiskan ni semalam ni juga. Okey. Kau bunuh je lah aku, Yusri. Daripada kau melambat-lambatkan, lagi lambat kau dapat upah daripada Datuk tu. Buat apa aku nak bunuh kau? Ha? Aku dah penat dah ikut arahan dia. Banyak benda dah aku buat untuk dia. Ha? Sekarang ni apa yang aku dapat kalau aku bunuh kau? Macam ni lah. Kita buat deal. Aku lepaskan kau, kita settle kat sini terus. Kenapa kau nak
lepaskan aku. Kau tahu tak, kalau Datuk tahu kau lepaskan aku, bukan aku je mati, sekali dengan kau mati, tahu tak? Datuk, buat apa aku takut dengan dia? Aku dah penat dah buat kerja kotor. Dia habis semua benda aku buat untuk dia. Berapa ramai aku dah bunuh. Dah, kau belah. Haikal dah tunggu kau keluar. Tapi kenapa? Dah, saja aku. Keluar je. Tak apa, nanti kau kepang kali. Aduh. Serabut aku. Saya Muhammad Haikal bin Muhammad Berseri bersumpah bahawa semua yang saya nyatakan adalah benar. Saya adalah saksi kepada kes rasuah terbesar dalam sejarah negara kita. Yang ada, saya ingin menegaskan bahawa anak guam saya, Encik Haikal, telah mengambil risiko besar demi memastikan keadilan ditegakkan. Bukti yang dikemukakan hari ini termasuk rakaman transaksi, dokumen kewangan, pengakuan saksi utama adalah jelas dan kukuh. Di sini saya sertakan bukti daripada anak guam saya. Sila bawa kedua-dua saksi tu masuk ke dalam. Saya Muhammad Isri Baloh. Saya Muhammad Anizuddin. Kami mengaku bersalah. Dengan ini, Datuk Amirul dan Tan Sri Fawaz setelah meneliti semua keterangan dan bukti kukuh yang telah dikemukakan, Mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun atas kesalahan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Sejarah tercipta hari ini apabila dua tokoh berprofil tinggi dijatuhi hukuman atas kesalahan rasuah. Keberanian tiga orang saksi iaitu Haikal, Anis dan juga Yusri telah membuka jalan kepada pembersihan sistem yang selama ini tercemar. Ini bukan sekadar berita, ini adalah permulaan baharu untuk membersihkan imej negara kita. Saya Syahira Ali melaporkan untuk Berita Nasional Malaysia.